Kampus Kota Baru. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada Cikgu Asrul. Saya Farhana Najwa dari IPG Kampus Kota Baru. Hari ini saya nak menemu buah cikgu sebagai guru bahasa Cina di sekolah Kubang Krian 3 ni. Sebelum itu boleh tak cikgu memperkenalkan sedikit tentang diri cikgu? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amirul Asrul bin Ibrahim. Di sini berkhidmat sebagai guru bahasa Cina lah. Tempoh jadi guru ni setakat ni dah campur minggu ni cukup 3 tahun. Cukup 3 tahun? Cukup 3 tahun, 16 hari bulan. Tanya kepada cikgu sebab dah berkhidmat selama 3 tahun. Jadi pun tak saya tahu cikgu adalah macam mana satu-satunya guru bahasa Cina sekolah ini ke ataupun ada guru lain? Ya betul, ada memang satu-satunya guru bahasa Cina. Sebabnya sekolah ni dia buka, dia ada grant dia ada kata ada kuota dia. Jadi untuk satu sekolah hanyalah satu guru bahasa Cina. Kecuali kalau sekolah lain dia nak buka bahasa Cina tu semua untuk semua murid. Tak tahu ada bahasa Cina. Dia memerlukan dua cikgu lah kan, sebab dia ada kuota dia. Yang ni nak buka satu je, jadi satu cikgu je lah. Sebabnya murid tahun 1 saja yang ambil bahasa Cina ke macam mana? Bukan, dia setiap tahun dia akan buka satu kelas bahasa Cina. Jadi tahun ni dah sampai tahun 3 lah. Betul, tahun 1 satu kelas, tahun 2 satu kelas, tahun 3 pun satu kelas. Jadi total 3 kelas sekarang setakat ni lah. Untuk lower form je lah? Okay, tahun depan pula tahun 4 ada satu kelas lagi. Sampai darjah 6 nanti. Di satu-satu satu-satu lah. Jadi memang satu kelas kira totalnya kalau contohlah cukup 6 tahun saya berkhidmat sini, kira 6 kelas lah buka. Faham. Jadi 6 kelas tu orang kata masih belum cukup untuk panggil cikgu bahasa Cina yang lain. Jadi satu seorang cukup lah. Jadi cikgu lah pemulanya wujud kelas bahasa Cina kat sekolah ni kan? Ya. Faham. Saya kata apa? Kalau perintis. Perintis lah. Okay, seterusnya bagaimana guru bahasa Cina ni dia merancang dan melaksanakan PDP bagi membantu murid menguasai kemahiran asas bahasa seperti membaca, menulis dan bertutur mengikut tahap penguasaan yang berbeza. Okey. Tahap penguasaan berbeza ni memang satu cabaran yang tinggi lah. Sebabnya kalau dulu ada sistem sistem pembahagian murid mengikut tahap masing-masing lah kan. Jadi kalau dulu waktu di PSA kelas pertama ni yang jadi gitulah kan. Sekarang kan kita campur. Jadi memang cabaran yang tinggi. Memang susah sikit. Tapi untuk bahasa Cina saya buat style macam ni. Gunakan pendekatan yang terbeza lah. Mula kita ajar yang mudah dulu kan. Belajar yang mudah, kita naikkan sedikit tahap. Jadi siapa yang mudah pun masih sangkut, biar dia buat yang tu dulu lah. Tapi orang yang laju, dia akan laju, akan cepat buat. Naik level. Kita naik level sampai 3 tahap je lah. Jadi tahap tinggi, sederhana dan rendah. Itu saya buat itulah. Jadi yang rendah tu apa dia punya intervensi yang cikgu buat? Yang rendah tu dia mostly kalau contoh bahagian untuk mengenal huruf bahasa Cina. Saya akan sediakan macam benda biasalah, flashcard ataupun flashcard mostly basic lah, gambar dan belakang tu dia teka apa ni ke contoh gambar ayah. So ayah dalam bahasa Cina apa? Gitulah. Itu untuk intervensi murid yang rendah. Seterusnya, apakah cabaran utama yang dihadapi dalam pengajaran bahasa Cina khususnya kepada murid yang bukan petutur asli, dan bagaimana guru menyesuaikan pendekatan PDP untuk memastikan kefahaman murid tersebut? Cabaran utama yang dihadapi untuk murid yang bukan penutur asli. Okey. Kita orang Melayu lah, orang kata yang Muslim yang Melayu. Jadi nak bagi diorang kenal, orang kata kenal bahasa Cina ni susah sikit. Lidah pun gerah. Kita cuma bahasa Arab lain kan. Bahasa Arab dia boleh tahu, orang kata belajar berjawi, dia boleh bantu sikit sebanyak daripada bahasa Arab lah. Untuk bahasa Cina memang susah. Jadi
murid mostly bahagian yang susah tu percakapan. Cakap. Mengenal tu memang susah lah, tapi saya kalau sekolah rendah ni memang fokus pada komunikasi lah. Jadi percakapan ni cabaran dia, lidah dia keras lagi. Saya pun orang kata kena pergi belajar Beijing dulu baru lembut lidah kan. Dalam masa setahun tu dah okey lah. Tapi untuk sini memang payah sebab dia hanyalah menggunakan bahasa Cina di dalam di dalam kelas lah. Jadi Cikgu ada gunakan macam lagu ke? Diorang kena hafal lagu, berdasarkan lagu tu? ada. Jadi macam lecturer saya pernah cerita, nak bagi murid faham, kita kena bawa Cina tu ke dalam kelas. Bawa negara China tu dalam kelas. Jadi kita buat lagu, dengar YouTube, ataupun kita dengar perbualan orang Cina yang betul lah. Jadi biar murid tahu perbualan dia macam mana kan. Cuma cabaran juga, Malaysia dengan China lain. Malaysia mostly okey Cantonese. Lepas tu kalau di China Mandarin. Tu cabaran jugalah tu. Sebab dia tak ada tempat nak buat latihan. Itulah. Tu cabaran dia lah. Okey. Seterusnya, bagaimanakah pentafsiran bilik darjah dilaksanakan dalam mata pelajaran bahasa Cina bagi menilai perkembangan kemahiran bahasa murid secara berterusan? PBD untuk dilaksanakan bagi nilai kemahiran. Jadi saya ada banyaklah, antaranya adalah paling basic bagi lembaran kerja. Lembaran kerja tu kita boleh tengok murid faham ke tidak, ataupun buat faham ke. Ada kes gitu kan. Lepas tu saya ada buat tengok homework dia. Homework dia, kalau nota tu, kalau nak tengok tulisan cantik ke tak kalau tengok nota dia tulisan Cina cantik ke tak, tu membantu lah kita tengok TP macam mana kan. So based on kerja sekolah. And then apa lagi, and saya ada pernah buat, kalau percakapan saya pernah buat hantar video. Hantar video memperkenalkan diri dalam bahasa Cina. Jadi mostly murid ada buat, tapi kita boleh nampak lah mana tahap tinggi, mana tahap rendah kan. Ada yang memperkenalkan tanpa menggunakan kertas, tak payah tengok apa-apa skrip. Ada murid dia tengok skrip, ada murid tengok skrip pun salah lagi. Ada gitu kan. Jadi kita boleh tengok lah. So itu membantu saya letakkan TP apa gitu. Okey, seterusnya, bagaimanakah penggunaan bahan bantu mengajar BBM, aktiviti komunikasi dan latihan interaksi membantu meningkatkan minat serta penguasaan murid dalam bahasa Cina ni? Banyak soalan dah. Nombor 5 tu kan? Nombor 4. Nombor 4, bahan bantu BBM. Okey. Jadi interview je. Interview. Okey. Bahan bantu BBM ni, okey. Macam flash kat tu. Jadi saya ni orang kata guru muda, jadi memang banyaklah nak bantu kan. Mostly saya guna bahan-bahan yang basic, yang apa yang ada di dalam Eco Shop tu. Kita praktiskan lah, sebab kita baru orang kata baru lepasan IPG kan. Ni macam-macam lah. Kalau nak mengenal perkataan Cina tu, saya akan mostly buat macam contoh tembak, orang kata apa, tembak botol ke, tembak jawapan ke, ataupun main ketuk-ketuk ke, ataupun kalau contoh menyebut, kita buat quiz. Quiz beli loceng ke apa ke, macam-macam lah. Cuma video kurang sikit, sebabnya di sekolah ni dia kekurangan bahagian-bahagian ICT tu. Macam projektor semua tak ada. Kalau laptop pula kongsi, tak bantu sangat, dia lagi menyusahkan PDP lagi lah kan. Jadi saya mostly barang-barang gitulah, barang-barang mewujud gitu. Itu saja Faisal. Okey. Terima kasih cikgu sebab dapat meluangkan masa untuk interview. Alright, terima kasih. Cikgu tanda tangan untuk jawatan. Nama cikgu apa? Najwa. Okey.